Allah Ta'ala memilih Makkatul Mukarramah, tempat lahir Nabi ni. Tempat lahir Nabi ni di Mekah. Keturunan mana Nabi ni? Nabi ni mari kok mana, jalan mana ni? Pasal Mekah asal tak ada orang. Mekah ada orang. Masa Nabi ada orang dah. Sebelum Nabi tu, masa Nabi Ibrahim dulu ada, tak ada orang Mekah. Binatang pun tak duduk. Pokok pun tak ada. Pokok deriang lagilah tak ada. Ceritanya Nabi Ibrahim pergi duduk, pergi atas anak dia dengan bini dia, Hajar. Mekah tak ada orang. Nabi Ibrahim pula duduk di Iraq, asalnya di Iraq tu. Iraq sekarang ni lah. Iraq. Duduk di Iraq. Lepas tu Namrud hamba dia mula bakar, dak anguh. Tapi Nabi Ibrahim ni dak ganah, dak ambil kayu satu dua kejar Namrud. Dah anguh ni, apa? Tebang ah. Dak. Nabi bawa ajaran risalah yang comel. Nabi bawa dakwah, Nabi bawa akhlak, Nabi bawa ukhuwah, Nabi bawa perpaduan, Nabi bawa sabar. Lepas tu Namrud hamba pula. Nabi Ibrahim pun lari ke Palestin. Lari di Palestin, duduk di Palestin. Dia panggil bumi nabi-nabi situ tu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, Nabi Ishak, kawasan tu. Nabi Ibrahim di situ. Masa tu antaranya Nabi Lut. Nabi Lut tempat laut mati tu. Itu Nabi Lut duduk situ kat laut mati di Jordan, di kawasan tu. Lepas tu dak dapat anak. Nabi Ibrahim dak dapat anak. Sarah nama bini dia dak dapat anak. Tua dah, kecuk dah, dak dapat anak. Nikahlah seorang lagi nama Hajar. Nikah dengan seorang lagi nama Hajar ni. Kemudian tu barulah tua-tua pun Tuhan beri beranak sekarang. Nama Ishak anak dia. Nabi Ishak tu bin Yaqub. Tu bin Nabi Yusuf kot tu pula. Nabi Ibrahim berambil nikah baru nama Hajar, beranak Nabi Ismail. Daripada Ismail ni tu bin Nabi Muhammad jauh juga, jauh. Ratus tahun ke ribu tahun. Bah tu bin Nabi Muhammad. Kok turunan ni Nabi Ismail. Tapi masa tu Nabi Ismail apabila boleh anak, Nabi Ibrahim boleh anak, Allah Ta'ala uji pula Nabi Ibrahim. Uji Nabi Ibrahim. Uji Nabi Ismail. Uji isterinya Hajar. Suruh dia atas Mekah. Mekah tak ada orang dia atas lagu mana. Kedai pun tak ada, apa pun tak ada binatang pun tak ada, air pun tak ada, makanan tak ada. Kalau orang suruh pergi, kita tanya, mana suruh buat dia? Orang pergi suruh Kuala Lumpur pun tertanya, pergi buat benda? Pergi Kuala Lumpur, tidur mana? Nak pergi dengan benda? Tanya. Nabi Ibrahim, Allah suruh, tak tanyalah. Dah Allah suruh, tanya buat apa lagi? Nabi Ibrahim pun bawa isterinya, bawa anaknya, pergi Mekah. Siapa Mekah? Tiba-tiba dia tinggal dak sekarang. Dia tak kabar. Mungkin dia sedih kot. Nabi-Nabi ni ada sifat rahmah, kasihan belah. Orang bawa agama ni kena ada sifat kesiang, sayang, bukan benci. Bukan bawa agama ada semangat benci, ada semangat marah, ada semangat permusuhan. Bukan. Nabi Ibrahim ni Nabi utusan Allah. Dia nak tinggal tu, dia mari sifat rahmah, kesian belah. Orang bawa agama kena kesian. Mai bekai, mai kerah, mai gelar. Anjing lah gelar. Dajjal lah apa benda bawa agama lagu ni. Berat sungguh. Tapi dah fanatik ni betul-betul macam. Nabi Ibrahim nak tinggal, dak macam seolah dak kesalang. Dak khabar ke bini, nak khabar kan? Nangis pula ego, agaklah. Dia pakai tembak gitu je. Lalu isteri dia tengok, isteri kata lagu mana dah sebut dalam Quran. Allahu amaraka bihaza, kata isterinya. Wana ni Ibrahim ni, Allah kesuruh mu tinggal sini. Mu tinggal anakmu, mu tinggal aku sini maknanya. Nabi Ibrahim kata ya. Isteri dia kata kalau Allah suruh, pergi kalau Allah suruh. Balik Nabi Ibrahim nak buat mana? Tuhan suruh gitu. Percayalah kepada Allah. Tak ada orang seorang celah bukit tu. Bukan tempat orang main suka. Kalau ikut nafsu kita, bukan tempat nak pergi main, nak pergi Mekah. Pergi ke Amerika, ke London, ke Perancis, negara-negara maju tu. Tapi oleh kerana kita pergi atas nama iman, kita kasih ke bumi Makkatul Mukarramah. Pasal iman kita, kalau ikut nafsu,
dok mai Mekah tu. Tiba-tiba duduklah dua beranak ni duduk. Nabi Ismail masa tu dak nabi lagi lah dengan mak dia Hajar.